Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semua. Baik, insya-Allah, adakah kamu semua telah bersedia? Alhamdulillah. Baik, topik yang pertama yang kita akan lihat pada hari ini iaitu mengenai dengan peristiwa pembukaan negara Madinah. Okey, baik murid-murid. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam mengenai pembentukan negara Madinah, pertama sekali kita perlu mengetahui mengenai sejarah latar belakang Madinah. Okey, di mana yang pertama, Madinah ini terletak di semenanjung tanah Arab, iaitu di utara Mekah, dan nama asalnya iaitu Yasrib. Yang kedua, penduduk Madinah terdiri daripada berbilang-bilang bangsa, kabilah dan juga agama. Yang ketiga, bidang perniagaan seperti perniagaan tamar dan bijirin menjadi salah satu sumber ekonomi mereka. Yang keempat, peperangan-peperangan ini dan persengketaan sering berlaku dan tercetus di antara kabilah, iaitu kabilah yang paling berpengaruh di Madinah pada ketika itu ialah dalam kalangan orang Arab iaitu kabilah Uwais dan Khazraj, dan dalam kalangan orang Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraizah. Okey, baik, sekarang murid-murid, kita akan pergi dengan lebih mendalam iaitu mengenai asas pembinaan negara Madinah. Okey, tahukah kamu semua bahawa terdapat 3 asas pembinaan negara Madinah ini, iaitu asas yang pertama ialah pembinaan Masjid Nabawi, yang kedua adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga Ansar, dan yang ketiga iaitu pembentukan Piagam Madinah. Okey, baik. Yang pertama kita akan lihat mengenai pembinaan Masjid Nabawi. Okey, iaitu di mana pembinaan Masjid Nabawi ini merupakan pusat ibadah bagi mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pusat pembelajaran agama Islam dan juga perkembangan ilmu serta dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, iaitu pusat pertemuan dan perhimpunan umat Islam untuk melakukan aktiviti kemasyarakatan bersama-sama. Dan yang terakhir di dalam asas pembinaan Masjid Nabawi ini iaitu pusat pemerintahan yang menjadi tempat perbincangan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat sebelum membuat sesuatu keputusan di dalam negara Madinah. Okey, kemudian jom kita lihat pula iaitu asas kedua pembinaan negara Madinah, iaitu apa yang Nabi Muhammad lakukan iaitu baginda mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar. Iaitu, apa itu kaum Muhajirin? Kaum Muhajirin ini merupakan umat Islam daripada Mekah yang berhijrah ke Madinah, manakala untuk kaum Ansar ialah penduduk asal Madinah yang memeluk Islam dan banyak membantu Rasulullah SAW. Okey, kemudian jom kita lihat contoh persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah. Okey, yang pertama, Rasulullah mempersaudarakan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair. Yang kedua, sahabat Nabi iaitu Umar bin Al-Khattab bersama Utban bin Malik. Dan yang ketiga, Ja'far bin Abi Talib bersama Muaz bin Jabal. Manakala kaum Ansar membantu kaum Muhajirin dengan memberikan perlindungan, membantu menyediakan keperluan dan juga berkongsi harta dan juga keuntungan. Nampak tak murid-murid? Baik kan murid? Yang ketiga kita tengok asas dalam pembentukan negara Madinah ini di mana Rasulullah SAW melakukan membentuk Piagam Madinah. Okey, iaitu apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah ini murid-murid ialah satu perjanjian bertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, di mana perjanjian ini mengandungi aturan kehidupan bersama-sama dengan golongan muslimin dan bukan Islam yang tinggal di Madinah. Yang mana juga perjanjian ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan juga keamanan negara Madinah. Okey, kemudian jom kita lihat apa yang terkandung di dalam isi kandungan Piagam Madinah ini. Yang pertama ialah kewajipan umat Islam, di mana umat Islam ialah umat yang saling melindungi dan bantu-membantu dalam kebajikan dan takwa. Kemudian, orang Islam juga hendaklah menentang kezaliman, pergaduhan dan juga perbuatan dosa. Okey. Yang kedua, di mana bagi kedudukan kaum Yahudi dan juga orang muka Islam, di mana kaum Yahudi diberi kebebasan mengamalkan agama masing-masing.
dan juga orang bukan Islam juga mempunyai hak dalam beragama dan hendaklah melakukan kebaikan. Dan yang ketiga yang terkandung di dalam Piagam Madinah ini di mana tanggungjawab semua penduduk Madinah, iaitu apa yang mereka perlu bertanggungjawabkan ialah yang pertama memperakui Nabi Muhammad sebagai ketua negara. Yang kedua, orang Islam dan bukan Islam hendaklah memberi sumbangan pembinaan kepada negara, hidup bersatu padu dan bekerjasama mempertahankan Madinah daripada pemberontakan dan juga segala bahaya dan ancaman kepada negara, dan setiap perbalahan diadili mengikut ajaran Islam. Okey, tengok murid-murid hebat. Okey, kan? Dan sekarang kita akan lihat mengenai iktibar daripada peristiwa pembentukan negara Madinah ini. Okey, yang mana terdapat beberapa iktibar yang Ustaz akan terangkan kepada kamu semua supaya menjadi pengejaran untuk jadi Ustaz dan juga diri kita semua. Okey, yang pertama iktibar daripada peristiwa pembentukan negara Madinah ini ialah di mana masjid mempunyai peranan penting dalam mengukuhkan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Okey, yang kedua, kita hendaklah mengimarahkan masjid dengan pelbagai aktiviti ibadah dan juga kemasyarakatan. Yang ketiga, kita perlu memelihara silaturahim dapat mengukuhkan perpaduan umat Islam. Yang keempat, kita hendaklah mengeratkan silaturahim sesama Muslim. Yang kelima, sikap hormat menghormati dan toleransi dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Yang keenam, kita juga mestilah mengamalkan sikap hormat menghormati dan toleransi dalam masyarakat berbilang kaum. Yang ketujuh, kepimpinan Nabi Muhammad ialah contoh terbaik untuk diketuai dan dicontohi. Dan yang ke-8, bersikap adil, tegas dan mengutamakan kesejahteraan orang yang dipimpin. Okey, adakah kamu semua faham mengenai iktibar dan peristiwa pembentukan negara Madinah ini? Alhamdulillah kita telah selesai sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini mengenai bidang sirah, iaitu topik pembentukan negara Madinah. Jadi Ustaz berharap semoga sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini murid-murid faham. Sekiranya terdapat sebarang soalan, boleh hubungi Ustaz di talian yang tertera, dan semoga mendapat rahmat daripada Allah SWT untuk diri kita dan juga untuk semua yang melihat video ini. Terima kasih.